Bismillah, setiap jiwa pasti diuji. Kadang ringan, kadang berat, tapi semuanya tanda kasih Allah. Sinar syurga mempersembahkan doa kekuatan menghadapi ujian. Pernahkah kamu rasa dunia terasa berat? Air mata jatuh tanpa sebab dan doa terasa sepi tanpa jawapan. Kadang ujian bukan tanda Allah benci, tapi tanda Dia rindu pada suaramu dalam sujud. Ujian bukan hukuman, tapi jalan untuk kita kembali kuat dan dekat dengannya. Kerana hanya dengan ujian, hati yang lemah belajar untuk berserah. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta tajalu al-hazna idha syikta sahla. Ya Allah, tiada sesuatu yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah. Dan Engkau mampu menjadikan kesedihan itu sesuatu yang mudah jika Engkau kehendaki. Jika kamu sedang diuji, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kerana setiap ujian membawa bersama janji pertolongan dan ganjaran. اللهم اجعلنا من أهل البركة والجنة. Ya Allah, jadikan kami dari kalangan ahli barakah dan syurga. Jika doa ini menyentuh hati kamu, jangan lupa kongsikan kepada yang lain. Kerana mungkin, dari perkongsian kecilmu, lahir satu kekuatan besar di sisi Allah. Please like, share, comment. Amin.